Assalamualaikum geng. Hari ni kita punya projek LC5S. Kita LC5S, kita nak jalankan housing clutch 115. Lepas tu masuk mangkuk ESR. Siap 5 keping clutch plate. Jadi ini projek kita hari ni. Moment kita akan set up kan. Okay, let's go. Ni mangkuk ori. Okay, Yamaha punya. Kita akan potong ribet, salinkan housing ESR. Jadi geng dah siap potong semuanya. Lepas tu kita ketuk keluar. Ni. Jadi ni kita proses nak buang gasket sebelum kita pasang mangkuk and set ribet. Komen tunjuk skill lah, dia tunjuk skill lah. Ketuk gasket tu. Okay geng, so ni kita akan start pasang mangkuk clutch ESR tu. Tapi dia ada dia punya step dan cara dia lah untuk korang follow. Kalau korang tak follow tak apa, tapi ni kita kongsi cara kita orang. So korang keluarkan dulu push rod dalam ni. Okay, push rod ni memang pakai balik asal. Alright, kita masuk balik. Okay, selepas tu dia ada bearing geng. Tapi bearing tu kita tak pakai Tapi kita akan gantikan dengan thread ni kita potong. Thread tu sepanjang lebih kurang 8.9 mm geng. 9 mm lah tu. Okey, sukatan dia tu untuk ngam-ngamkan dengan push rod dia punya lubang. Bearing tak pakai Okay, kita tak pakai bearing. Tapi wasir belakang ni pakai apa tu? Pakai wasir apa tu? Tu wasir daripada mana? Wasir daripada mana? Wasir original ada tebal dengan nipis. Kita pakai nipis je. Yang tebal kita tak pakai, kita pakai nipis. Okay, start masuk bangkuk 115. Right. Lepas tu lepas masuk bangkuk ni, kita pakai balik yang special boost dia ni lah. Original 5 punya juga. Lepas tu kita masuk bangkuk Y. Alright. Lepas tu baru kita start ikat semualah geng. Apa yang patut. Tak payah pakai bracket dia tu, terus masuk nut. Okay, ini mangkuk macam biasa ikut marking. Kena cari dot dengan dot. Yang rumah tu tadi tu macam mana? Risau rumah tu tadi. Okay, rumah tu. Alright. Jadi lepas kita tarik clutch, tayar boleh pusing Kita tarik clutch, tayar boleh pusing tu tanda dia normal. Bila kita lepas clutch dia keras, itu normal.
sangkut. Okey. Kita start pasang gasket dengan casing. Ya, alamak. Sorry man. Ni convert ke lah Y. Mangkuk Y. Apa dia? Z4Y pula. Tapi trap screw tu punya size tadi nak kena tahu saya apa? Macam M10, M8. Screw disc punya besar kan? Screw disc M8 lah. Kata lepas isi minyak hitam, kata start lah dia. Dia suruh start. Minyak pun tak ada. Ya Allah, petrol tak ada lah. Pakai minyak. Minyak kuningnya. Orang kata nanti daripada siap apa semua, kita start lah, suruh running. Minyak mah, Novo ni ada petrol kan? Novo ni ada petrol kan? Kuih-kuih eh? Siapa ambil? Hah? Oh ya, engkau mana ada orang ambil? Oh nak try ni R&D baik tak baik ni? Tu X-Pie tak jalan langsung kan? Sedut balik lah.